Indonesia berada di tangga teratas sebagai negara dengan kadar pengangguran tertinggi dalam kalangan negara ASEAN. Laporan terkini Tabung Kewangan Antarabangsa dan Badan Pusat Statistik Indonesia menunjukkan Jawa Barat catat kadar pengangguran tertinggi di peringkat nasional, menjadikan ia antara kawasan yang paling terkesan dengan isu ketidakstabilan pasaran kerja di negara tersebut. Antara faktor dikenal pasti jadi punca utama kepada kadar pengangguran yang tinggi termasuk tahap pendidikan yang tidak seimbang, perkembangan industri yang tidak seragam serta jurang kompetensi antara graduan dan keperluan pasaran kerja semasa. Laporan itu mendedahkan terdapat 6 jenis kategori pengangguran. Pertama, pengangguran kemahiran iaitu ekoran ketidaktentuan ekonomi yang menyebabkan permintaan terhadap tenaga kerja berkurangan. Kedua, disebabkan pengangguran struktural iaitu terjadi apabila teknologi menggantikan tenaga kerja manusia. Ketiga, ketidakseimbangan pembangunan ekonomi antara bandar dan luar bandar. Keempat, pengangguran institusional yang berpunca daripada dasar atau peraturan kerajaan yang menyukarkan peluang pekerjaan baru. Kelima, pengangguran friksional iaitu melibatkan individu yang berhenti kerja secara sukarela atau baru tamat pengajian dan masih dalam proses mencari pekerjaan baru. Dan terakhir, pengangguran bermusim di mana ia lazim dalam sektor pertanian atau pelancongan yang bergantung kepada musim tertentu.